Soalan saya dalam kita membincangkan perkara itu, bolehkah agensi-agensi kerajaan atau jabatan-jabatan kerajaan, umpamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri, menggunakan rang undang-undang ini untuk menuntut kembali apa-apa wang yang tidak dibayar kepada SPRM atau Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita dengar pembongkaran yang dibuat berkenaan dengan pemimpin-pemimpin negara kita, anak-anak mereka yang mempunyai akaun-akaun peribadi di luar negara, di Cayman Islands, dalam pendedahan yang dibuat dalam Panorama Papers, anak-anak bekas Perdana Menteri, anak-anak Perdana Menteri yang lama, Perdana Menteri yang baru. Kalau didapati bahawa mereka ini telah engkar, gagal membayar apa-apa cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, bolehkah peruntukan dalam undang-undang ini digunakan bagi tujuan memulakan tindakan-tindakan untuk mengembalikan wang yang ada di luar negara itu ke negara kita? Ini adalah persoalan yang ingin saya tanya.